Yang ni confirm adalah headphone putih yang paling power. Sebab yang ni boleh karaoke. Okay. Connection USB-C. Wire tak mudah terpintal. Oh. Datang juga dengan cover untuk bahagian mic. Sebelum tu guys, favorite feature ni adalah mikrofon ni kena pegang macam ni. Okay, kalau kita lepas, dia tak pick up. Okay. Jadi dia tak pick up suara kita kalau kita lepas ke bawah, membuatkan senang kalau korang nak guna, tapi bila korang tak nak guna mic, lepaskan saja. Okay, anyway guys, volume untuk mikrofon korang boleh adjust di sini. Kalau korang nak adjust volume headphone, korang boleh tekan butang kedua kemudian adjust. Kalau korang nak adjust gema, korang boleh tekan butang ketiga dan adjust. Dan yang terakhir sekali ni adalah microphone modes yang korang boleh tukar-tukar. Okay, jadi bila boleh tukar kepada recording studio mode macam ni, tuning dia macam ni lah. Juga boleh tukar supaya tak ada gema langsung, tekan sahaja sekali. Jadi inilah dia sound original daripada mikrofon tersebut tanpa gema-gema. Okey. Jadi kalau korang jenis nyanyi karaoke yang macam ni, pegang macam ni, yang ini siap dengan ada sound card yang tersorok untuk memberikan korang karaoke yang lebih padu lagi. Bunga-bunga matahari menyinari di taman hati.